Sedap. Kita makan dua-dua ni rasa. Pasien ditunggu sudah sampai. Terbabar baberet. Dia kata kalau sampai tu pecah tu sebab dia lembut. Jadi alhamdulillah saya tak pecah. Resap sikit. Ini coklat ni preset original, susu dah melekat. Saya dah tak ada peti. Bila dah sampai tu saya dah tak ada peti. Dia keras lah. Okay, jom cuba. Jom kita cuba. Kita ambil yang melekat. Combination. Aduh, dia cair. Bila sampai muka dia cair kot. Tahu? Sebenarnya kita try yang susu. Melekit. Tekstur dia melekit-lekit. Cui. Tak mana-mana. Atau kita makan gula-gula yang rabbit tu. Yang ada plastik tu. Masa kecil-kecil dulu saya makan. Menarik. Tak mana-mana. Just nice. Tak menarik. Semestinya rasa susu ya. Sebab makanan atau dessert India kebanyakan suka guna susu fresh. Menarik susu. Coklat. Rasa pahit-pahit sikit. Mungkin dia letak serbuk koko. Coki-coki. Rasa coki-coki. Pun still rasa susu sikit. Base dia susu. Tapi sedap. Tak mana-mana. Menarik. Ibu saya suka benda. Saya cuba yang benda baru. Indian dessert. Lagi-lagi dah benda baru melibatkan susu. Saya punya. Jom kita cuba coklat dengan susu. Menarik. Kombinasinya. Sedap. Kita makan dua-dua ni rasa. Dalam mulut. Susah ayat.